Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada rakan-rakan sahabat-sahabat ya. Okey, ada masalah sikit lah dengan kereta kenari Aru ni Pagi-pagi nak hantar anak sekolah, tiba-tiba dia tak nak start kan. Aduh, memang perah menonggeng lah. Aru pun dah start cuba hidupkan pagi tadi. Yalah, benda kelang kabut dah hantar anak sekolah kan. Jadi start. Sampailah bateri dia dah nak kong kan. Jadi mau tak mau terpaksa cas lah bateri baik semula kan. Okey. Pagi tadi Aru panik sikit kan. Jadi bila panik ni, dengan nak kejar masa, tak banyak benda Aru check lah. Bila Aru dah balik, pakai scanner terus lah kan. Malas lah Aru nak check beria-beria satu-satu, piu pump lah, apa jadah semua kan. Dia ada scanner. Aru terus scan je kereta. Bila scan kereta, dia keluar kod macam ni. Nampak coolant temperature sensor. Bermaksud coolant temperature sensor dia abnormal, dia ada masalah lah. Okey, benda ni adalah satu sebab yang menyebabkan kereta tak boleh hidup lah. Coolant temperature sensor ni kan jarang-jarang berlaku, bukan tak berlaku, jarang-jarang berlaku kan. Selain tu, piu pump pun boleh jadi sebab kat geng. Piu pump mudah kita nak tahu. Bila kita buka kunci kan, dia akan dengar bunyi kat belakang tu. Korang dengar? Dia ada dengar bunyi. Tak, dia mati. Ada dengar bunyi piu pump kan. Piu pump pun boleh jadi penyebab kereta tak hidup lah. Selain pada tu, crank sensor kan. Kau nampak tu? Ini adalah crank sensor. Crank sensor pun boleh jadi punca kereta tak boleh hidup. Sama ada dia punya wiring dia putus ke. Sebab kereta-kereta kenari Perodua ni biasanya dia banyak wire-wire halus kan. Dia ada kemungkinan wire dia putus, tak bersambung. Benda tu boleh check pakai test pen lah kan. Ataupun soket dia pun bersalah, ataupun sensor tu pun bersalah kan. Lain-lain adalah pada wire body. Di belakang throttle body dia ada satu wire body di belakang ni. Wire tu loose ataupun putus pun boleh jadi masalah, dia tak boleh hidup kan. Tapi untuk kali ni dia bukan sebab tu lah. Sebabnya adalah sensor ni. Okey, Aru buka lampu tak nampak Aru agak-agak harap-harap kau nampak lah. Tu dia sensor dia. Aru dah cabut dah soket dia. Sensor tu dia dah ada masalah lah kan. Soket tak ada masalah, soket dah okey. Aru check dia punya tu okey, soket dia kan. Okey, untuk kau orang test ni betul ke tak betul, tapi memang dah betul lah ya, confirm betul lah kan. Jadi macam mana nak hidupkan kereta ni, nak pergi jalan, nak pergi beli spare part kan. Sebab kereta ni ada satu kan. Jadi mudah cara dia kan. Kau cabut soket dia ni. Soket ni cabut, dan soket kipas dia cabut. Sebab apa cabut soket kipas tu? Sebabnya masa nak hidupkan dia, kipas ni berjalan. Jadi kita tak nak bateri voltage pada bateri drop lah, disebabkan kipas tu jalan. Sebab nak crank tu dia perlukan power yang tinggi lah. Dia nak crank starter kan. Walaupun bateri ni baru charge kan. Memang Aru dah charge dia full lah, cantik lah. 2 jam charge dia okey lah bateri ni kan. Aru pakai bateri besar. Okey, kita cuba start Jadi tak banyak cerita lah. Kalau tak ada scanner susah sikit kan. Kita nak kena check satu-satu kan. Tapi bila dah macam ni, mudah je kan. Okey, start macam biasa lah kan. Mana remote belakang Aru tak tahu Aru tak mana dah. Tak apa, cubalah. InsyaAllah boleh kot. Okey, hidup geng. Okey, bila dah hidup macam ni kan, bila kita dah hidup, tapi dia akan naik lama enjin lah. Sebabnya soket sensor tu tak pasang. Tu tak jadi masalah lah geng tu. Okey, bila dah hidup macam ni, pasang balik lah kipas ni. Kipas ni bila kita pasang dia akan, tapi jaga sikit. Sebabnya kipas tu berpusing. Jaring korang tu jaga-jaga lah. Okey, kipas hidup. Okey, sensor ni Aru nak cuba try masuk. Mati ke tak mati? Kita tengok geng Okey, kita jalan kan. Bila dah macam ni, maknanya kereta dah okey. Pasang lah. Pasang macam ni, pergi spare part, pergi beli barang, buka je sensor tu. Mudah je kan cara dia. Senang je. Dan check engine light pun dah tak ada
Okey, kereta boleh hidup lah. Tapi ni kalau harus padam kunci ni, harus rasa-rasanya kereta tak boleh hidup balik ni, rasa-rasa kot. Mungkin lah kan. Walau bagaimanapun kita cuba kan, ya. Kita cuba, kita tengok ya. Dia nak hidup ke tak nak hidup. Tengoklah apa yang berlaku. Arwah pun tak tahu. Hidup kan. Sensor tu ada problem kan. Tu je lah. Tukar sensor tu, InsyaAllah masalah selesai kan. Okay, semoga bermanfaat ya geng-geng semua. Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi. Jumpa lagi sahabat-sahabat semua